Ramai orang fikir persaraan berlaku bila kita dah capai umur 60 tahun. Tapi realitinya ramai orang dibersara walaupun umur dah 60 tahun. Kenapa? Sebab persaraan sebenarnya bukan tentang umur. Persaraan adalah tentang duit. Masalah pertama yang ramai daripada kita ada, ramai yang anggap KWSP sudah cukup untuk hari tua. Hakikatnya, majoriti pencarum KWSP tak capai pun simpanan asas yang telah disarankan. Masalah kedua, jangka hayat rakyat Malaysia semakin panjang. Selepas bersara, kita mungkin hidup 20 hingga ke 30 tahun lagi. Masalah ketiga, kos hidup tak pernah turun. Inflasi naik, perbelanjaan kesihatan semakin mahal. Bayangkan satu situasi ni, selepas bersara kita masih perlu fikir nak bayar rumah, nak bayar bil hospital ataupun terpaksa bergantung pada anak-anak. Itu sebenarnya bukan persaraan yang kita impikan. Sebab itu, umur 30 hingga ke 40 tahun adalah zon yang paling kritikal. Kalau terlepas fasa ini, masa tak akan patah balik. Persaraan yang tenang perlukan lebih daripada satu sumber simpanan, bukan bergantung hanya pada KWSP. Puan-puan perlu ada aset alternatif yang boleh lindungi kekayaan. Salah satu cara adalah dengan disiplin menyimpan aset sebenar seperti emas. Emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk pastikan nilai simpanan kita tidak dimakan inflasi dalam jangka masa yang panjang. Persaraan yang tenang tak datang daripada umur. Persaraan yang tenang datang dari persediaan kewangan yang dibuat lebih awal. Jadi, buat tuan-puan yang mungkin sedang melihat video saya, berada dalam lingkungan umur 30 hingga ke 40 tahun, ini sebenarnya masa yang sangat terbaik untuk tuan-puan bermula. Jangan tunggu umur 55 tahun baru mula panik nak simpan emas. Buat sesiapa yang berminat untuk belajar menabung emas fizikal dengan murah, mudah dan patuh syariah, tuan-puan boleh sahaja komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.